Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedia hari ni, Kak? Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Mana pasukan saya? Mana bak? Duk mana ni? Nantilah tanya Zah. Pergi masuk kelas dulu. Mana murid ni? Alamak, lupa. Aku dah pencen, ya Allah. Lupanya, ya Allah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap perjalanan pasti ada penghujungnya. Di sebalik detik yang pergi, tersimpan 1001 kenangan yang tak mungkin mampu diulang kembali. Dan hari ini, kita berdiri di satu titik perpisahan yang bukan mudah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Perjalanan seorang insan bergelar pendidik, Puan Hasni binti Muhammad. Dilahirkan pada 14 April 1966 di Kampung Padang Siam, Tanah Merah, Kelantan. Anak sulung daripada 7 adik-beradik, dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Sakinah binti Bawih dan Muhammad bin Abdullah. Sejak kecil telah tersimpan satu impian yang suci untuk menjadi seorang guru. Perjalanan ilmu bermula dari langkah kecil di Tadika Pondok Padang Siam pada tahun 1972. Kemudian ke Sekolah Kebangsaan Batu Melintang, Jeli pada tahun 1973 hingga 1978. Beliau seterusnya ke Ma'had Muhammadi Perempuan Kota Baru pada tahun 1979. Perjalanan langkah diteruskan ke Maktab Perguruan Islam Bangi dan akhirnya ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan penuh kesungguhan, beliau menamatkan pengajian dan diraihkan dalam convocation pada tahun 2012 dengan ijazah sarjana muda perguruan Islam dalam syariah. Takdir menemukan beliau dengan pasangan tercinta Encik Nazri bin Muhammad, seorang pesara tentera. Perkenalan yang bermula dengan pilihan keluarga akhirnya mekar menjadi sebuah ikatan yang penuh bahagia. Dikurniakan 7 orang cahaya mata yang menjadi penyeri dan kekuatan hidup. Kini, keluarga itu terus berkembang dengan kehadiran menantu dan cucu-cucu tercinta. Langkah pertama bermula sebagai guru ganti di Sekolah Kebangsaan Lubuk Bongor pada tahun 1989. Kemudian sebagai guru sementara di Sekolah Kebangsaan Bukit Jering. Tanggal 1 Disember 1992, bermulalah perjalanan panjang di Sekolah Kebangsaan Penduk Jeli. Hampir 2 dekad menabur bakti di sana. Kemudian beliau meneruskan perkhidmatan di Sekolah Kebangsaan Jeli 1 sehingga ke hari terakhir perkhidmatan beliau, 13 April 2026. Sepanjang perjalanan ini, pelbagai pengiktirafan telah diraih. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2000, 2010 dan 2016. Namun, penghargaan sebenar adalah kejayaan anak-anak didiknya yang berjaya sehingga ke Menara Gading. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Okey, Ustazah Hasni ni pada pendapat saya merupakan seorang yang komited dengan tugas. Jadi dia tidak menolak seandainya diberikan tugasan, dan dia juga
akan menghasilkan suatu kerja yang terbaik. Sebab itu memang sikap dia. Nah, dia ni kawan baik saya lah, rakan karib. Dia ni saya kenal ni, dia seorang yang rajin, bertanggungjawab, berdedikasi, suka ambil berat lah hal-hal murid-murid dan juga cikgu-cikgu. Dan saya memang amat kagum lah dengan beliau. Ustazah Hasni ni sungguh pun dia berusia, tetapi semangat untuk belajar itu tinggi, dan dia sentiasa bertanyakan pada rakan-rakan guru yang lebih muda ni untuk menambahkan pengetahuan beliau di dalam bidang IT. Tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Saya merupakan ibu kepada Nur Awatif Izara binti Ahmad Azli yang pernah menjadi anak didik Ustazah Hasni di kelas 4 Al-Ghazali. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ustazah atas segala ilmu, tunjuk ajar, didikan serta kesabaran yang telah dicurahkan sepanjang mendidik anak saya bersama rakan-rakan yang lain. Jangan lupa kami di sini. Kenangan bersama tetap bersemi. Jadikan ia sebagai memori. Bye. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Selamat bersara buat Ustazah Hasni. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan berada di samping keluarga yang bahagia. Terima kasih di atas segala jasa, ilmu dan juga pengorbanan yang dicurahkan kepada warga SKJ 1 sepanjang perkhidmatan Ustazah Hasni. Selamat bersara Kak Ani. Cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Selamat bersara, we love you. Kami dari tim prasekolah ingin mengucapkan selamat bersara Ustazah Hasni. Selamat bersara Ustazah Hasni. Semoga sihat selalu. Bye. Dari unit bimbingan kaunseling mengucapkan selamat bersara dan sentiasa menjaga kesihatan diri. Bye. Teringat di saat kita tertawa bersama. Selamat bersara Ustazah Hasni. Kami sayang Ustazah Hasni. Selamat bersara. Bye. Selamat bersara. Bye. Semoga anda akan sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan kesihatan yang terbaik, khususnya bila bakal menjadi Duyufur Rahman, akan menunaikan haji nanti. Saya amat-amat berterima kasih di atas apa yang telah anda lakukan kepada sekolah ini. Terima kasih. Saya pun dah bersara dah lebih kurang dalam 10 bulan dah. Selamat bersara ni. Welcome to the club. Jika suatu hari nanti anak-anak murid ini berjaya, ketahuilah
Di sebalik kejayaan itu, ada doa seorang guru yang tidak pernah putus. Dan nama itu akan sentiasa terpahat dalam hati kami. Puan Hasni binti Muhammad selamanya seorang guru, selamanya dihargai. Selamat bersara, selamat berehat, Puan Hasni binti Muhammad. Terima kasihku atas kesetiaan, terima kasihku atas kebahagiaan, terima kasihku atas penghargaan. Janjiku padamu akan ku usahakan, kan terus bertahan dengan izin Tuhan hingga ujung nyawa. Ku berterima kasih kepadamu.